Malah syarikat penerbangan daripada negara-negara Muslim, daripada Arab seperti Emirates, Etihad, Qatar Airways dan Gulf Air sendiri menghidangkan arah kepada penumpang mereka. Kepada PAS, jika begitu tidak sukanya kamu, saya cadangkan PAS menubuhkan syarikat penerbangan sendiri. Bagi laluan boleh. Panggil PAS Airlines. Boleh bagi laluan sikit. Nanti. Masa ada. Itu tubuh PAS Airlines sendiri. Marilah kita sama-sama menanti berapa lama Saudi PAS Air, Pakistan Air, ada 9 airline tak sediakan arak. Kepung nak bagi tak bagi? Tak. Tak bagi. Tak. Sila Yang Hormat, Kepung tak bagi. Tubuh saja syarikat PAS Airline. Marilah kita sama-sama menanti berapa lama PAS Airline ini dapat bertahan sebelum bankrupt. Sekian saja. Yang Hormat, Kepung. Terima kasih. Ya. Saya nak minta. Saya bagi laluan kepada Terima kasih. Tangga Batu minta minum sikit. arak tu buat DAP Airline, minum arak dalam tu. Sampai mabuk. Yang Hormat, Kepung. Tangga Batu, ke Saya Tangga nak Batu minta minta laluan. pandangan Yang Hormat Kepung. Saya bagi sikitlah pada Tangga Batu. Baik, saya nak tanya tadi Kepung bagikan isu kata kalau arak dijual dalam airline akan bankrupt. Tapi setuju tak Jerai bahawa ada beberapa airline, Air Arabia, Saudi Air, Kuwait Airline, Iran, semua ni tak serve, Brunei tak serve alkohol tapi mereka tak bankrupt pun. Masukkan dalam ucapan saya setuju. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang Ketua.